ma'ru. Okey, 2 harakat saja. Lagi sekali. Walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Haqqan 'alal muttaqin. Okay, bacaannya 2 4 harakat, 2 4 6 harakat seperti biasa. Okey. Okey, ada tak di antara kita baca muttaqin? Ini kena hati-hati ni. Kita telah mengubah makna. Okey, kita dah baca muttaqin. Sebutkan ta dulu tuan-puan. Haqqan 'alal muttaqin. Muttaqin. Gunakan konsonan Q. Okey, Q. Susah ni nak tulis. Okey. Muttaqin. Kalau muttaqin maknanya tuan-puan telah baca muttaqin huruf kaf. Okey, tebalkan maknanya naikkan pangkal lidah juga. Okey. Muttaqin. Huruf qaf ni betul-betul dekat tekak kita tu. Okey.